Husna. Nama saya Nara. Nama saya Aisyah. Nama saya Zara Imani. Saya dapat jumpa dengan kawan-kawan saya yang ceria setiap hari. Hai, bila datang kat sekolah? Waktu jamuan Hari Raya time Darjah 5. Dunia ke? Saya jumpa dengan kawan-kawan dia. Waktu bola jaring, masuk peringkat apa? Darjah 5 lah. Peringkat macam tinggi sikit lah. Dapat belajar sama-sama dengan rakan, dapat rehat sama-sama, main bersama-sama. Hari kanak-kanak. Kalau saya Hari Raya. Semasa Hidup Niaga. Waktu Hidup Niaga. Waktu Hari Raya. Hari Guru lah. Saya dapat bermain sukan bersama kawan-kawan, dapat kawan yang baik, dan lain-lain. Dapat kawan yang baik, lepas tu dapat jalan-jalan dengan cikgu, lepas tu cikgu belanja. Dapat cikgu yang baik yang mengajar saya dengan baik, dapat kawan yang baik, semua baiklah. Raya. Kalau kawan, saya rasa senang. Kalau kawan pula, Nabiha lah sebab rapat yang dia. Kalau kawan ramai lah. Ramai yang rapat yang raya. Sebab saya kecil lah. Saya akan rindu semua sebab saya dah anggap diorang macam keluarga. Kawan-kawan yang saya paling rapat dan rindu, Syahidah, Ifa dengan Umairah terutamanya. Maisara, Kristina, Ima Husna, Anissa, Khairina. Kalau kawan dari Imani, sebab dia banyak tolong saya. Kalau kawan, ramai. Tak boleh cakap ramai lah. Yang kedua kawan kawan ramai lah. Tapi yang penting saya punya circle lah. Okay. Betul. Aisyah Tiga. Solia. Kalau kawan-kawan semualah saya akan rindu. Itu je. Guru saya Ustaz Jana dengan Cikgu Najia. Kalau saya guru Seharit. Guru yang saya paling rindu Cikgu Hayati Hassan. Guru yang saya akan rindu Cikgu Suraya. Cikgu Suraya kot. Sorry ya. Tak tahu. Nanti saya akan rindu Ustazah Jana, Cikgu Nur Hayati, Cikgu Asnida, Cikgu Najiha. Ustazah Jana, Cikgu Najiha, Seharit, Ustazah Faizatul, Ustazah Syawalinda, Cikgu Nur Hayati. Saya rindu Cikgu Nur Hayati dengan Madam Nora. Oh, Cikgu Nur Fitri dengan Cikgu Nur Hayati. Kalau saya Cikgu Ijazrin. Kalau saya guru yang saya akan rindu Miss Irda. Kalau saya pula, kalau guru hampir semua cikgu saya sayang. Ni nangis. Kalau cikgu saya rasa Cikgu Fitri. Kalau saya apa ni? Saya ada dua cikgu lah. Yang first tu macam baik lah, baik. Dia macam rapat. Macam Cikgu Suraya. Bagi saya kan, Cikgu Hayati Hassan lah. Cikgu Hayati Hassan lah. Dia dah bagi saya daripada yang saya satu lagi. Cikgu Nurisha. Semua cikgu. Saya nak jadi lebih berdisiplin dan menjaga masa. Dan saya nak jadi seorang yang sentiasa fokus dalam pelajaran. Saya, apa yang saya nak ubah, saya nak jadi lebih fokus dalam pelajaran. Saya nak jadi lebih rajin lah. Saya nak jadi lebih tinggi daripada Umairah. Saya nak jadi lebih matang sedikit. Saya nak jadi fokus dalam pembelajaran, berdisiplin, dengan cakap apa. Saya nak jadi lebih pandai. Saya pun sama lebih pandai. Menjadi lebih rajin dan baik. Belajar pandai. Saya nak ubah
Saya nak jadi lebih pandai dan lebih baik. Lebih fokus. Dan nak membesarkan ibu bapa. Kalau saya sedih sikit lah sebab saya kalau dapat sama ada asrama. So jadi jarang jumpa kawan. Saya rasa sedih sebab kena tinggalkan kawan-kawan, cikgu-cikgu. Kalau saya sedih lah sebab tak dapat jumpa kawan dekat sekolah rendah yang rapat. Sedih. Sedih. Saya okey je. Saya sedih lah, semua saya. Sebab saya dah tak sabar nak pergi ke asrama. Saya rasa sedih sebab akan berpisah. Saya rasa sedih sebab banyaklah kenangan memori kat sini. Lepas tu, saya tak sanggup nak tinggalkan kawan-kawan saya, Saidah, Nabiha, Umaira and Ariana. Sedih sebab kena tinggalkan kenangan dengan kawan-kawan. Kalau saya, sedihlah juga sebab kena tinggal. Sedih lah juga sebab tak dapat jumpa kawan. Sedih lah tak dapat jumpa kawan yang lama dan berpisah. Ya, kawan-kawan janganlah tinggal solat. Kawan gula sekolah baru nantilah. Kalau jumpa kawan baru jangan lupakan kita orang lah daripada dari 1 sampai darjah 6. Untuk yang masuk sekolah lain kawan-kawan tu kan. Nanti yang dalam grup janganlah sunyi ke kan, janganlah lose kontak dengan kita orang kan. Korang dah masuk sekolah MGS, sekolah Malim, yang masuk sekolah Tuntua ke semua ke, janganlah lupakan kita orang juga tau, yang masuk sekolah Kelebang ni ke apa kan. Masih tetap bersama. Maksudnya nanti waktu dah sekolah menengah janganlah lupakan yang sekolah rendah. Jangan elok cari kawan yang baik. Masalah pilih kawan. Kalau kita dapat kawan yang tak fokus, nanti kita akan tak ikut-ikut. Bye-bye. Bye-bye Alisa. Saya rindu semua cikgu. Saya akan rindu semua kawan-kawan saya dan cikgu lah yang mengajar saya. Belajar sebelum terlambat. Hari ini, kita melepaskan sesuatu yang tidak akan kembali lagi. Anak-anak yang dulu kecil dan bertatih, kini membawa harapan yang lebih besar daripada kata-kata. Jika waktu boleh perlahan walau sekejap, kita pasti mahu menyimpan tawa, rengekkan dan langkah kecil itu sedikit lebih lama. Tapi setiap perjalanan ada noktahnya, dan di sinilah kita berdiri antara kenangan yang mulai menjauh dan masa depan yang perlahan memanggil. Semoga setiap langkah yang mereka ambil nanti membawa mereka kembali kepada ingatan bahawa mereka pernah disayangi dengan sangat.